Okey, Alhamdulillah para pendengar, kita kembali saat ini untuk setiap petang Khamis menerusi segmen Keluargaku ataupun Usrati bersama dengan tetamu tetapnya iaitu Ustazah Nur Hafizah binti Musa. Tajuk yang sangat menarik untuk kita bincang, simbang-simbangkan petang ni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bibi oh bibi. Itu tajuknya Ustazah ya. Yes, Ustazah sendiri antara orang yang beruntung tau pendengar kerana mempunyai bibi yang sangat setia dah lama Ustazah ya. Alhamdulillah. Okey, mungkin di awal ini sedikit gambaran kepada apa yang kita bincangkan Ustazah. Ya, terima kasih Siti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-puan yang sedang mendengar Usrati pada petang ini, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Jadi tajuk kita pada petang ini seperti mana yang Siti dah sebutlah, ya, bibi oh bibi. Sebenarnya Ustazah memang memaksudkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, untuk kita bincang-bincang pada petang ini soal pembantu rumah. Ya, bukan saja terbatas setakat pembantu rumah, tapi juga termasuklah pengasuh anak-anak kita, ya, termasuklah mungkin yang menjaga anak-anak kita di nursery dan sebagainya, ya. Di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, mungkin pada awal perbincangan kita akan Ustazah akan menyentuh tentang bagaimana tips, ya, untuk hubungan yang harmoni di antara majikan dengan pembantu rumah. Dan nanti insyaAllah kalau sempat masa, kalau tak hari ini pun mungkin minggu depan, ya Siti, ya, kita kena sentuh juga sikit sebanyak tentang bagaimana pembantu rumah, ya, sepatutnya juga sikap pembantu rumah, ya, dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Mungkin, ya Siti, tuan-tuan dan puan-puan, ada bibi-bibi yang sedang mendengar, ya, ada majikan-majikan yang sedang mendengar, dan kadang-kadang kita pun dengar, ya, ada caller daripada pembantu rumah juga, ya, daripada bibi-bibi yang alhamdulillah diberikan ruang oleh majikannya untuk mendengar IKIM FM. Ya, alhamdulillah. Dan sebagai permulaannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya isu pembantu rumah ini bukan benda baru. Betul. Ya, soal nak ada pembantu ini. Sebab dalam kitab fiqh pun dibincangkan dari sudut nafkah, ya, nafkah ni tentang kewajipan seorang suami untuk menyediakan seorang pembantu rumah. Ya, benda tu dibincangkan. Ya, Imam Nawawi menyebut bagaimana wanita ni ada dua golongan. Pertama ialah wanita yang sudah biasa hidupnya ada pembantu. Maknanya daripada kecil lagi memang rumah-rumah dia memang dah ada pembantu dah. Ni budak-budak membesar ni, anak-anak dara membesar dengan ada pembantu rumah ni. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah tidak pernah ada pembantu. Ya, daripada muda, daripada kanak-kanak pergi ke remaja, memang dah biasa dah hidup ni tak ada pembantu, buat sendiri belaka. Penting untuk kita mengetahui kedua-dua golongan ini ataupun jenis ini, sebab hukum tu akan terkait juga tuan-tuan dan puan-puan dengan keadaan wanita tersebut. Sebab dalam mazhab Syafi'i, soal menyediakan pembantu untuk isteri ini, dia tidak wajib menyediakan jika suami tidak mampu. Memang tak wajib sedialah kalau suami tidak mampu. Tetapi dituntut menyediakan jika suami mampu dan isteri sudah terbiasa dengan kehidupan ada pembantu rumah. Jadi, ya, mana-mana suami yang tengah dengar lah sekarang ni, ya, kalau isteri kita tu memang dah terbiasa dah, ya, ada pembantu rumah, dan kita pula memang mampu untuk menyediakan, maka suami yang baik itu akan menyediakan pembantu untuk isterinya. Suami juga dituntut untuk membayar nafkah bagi pembantu tersebut, yakni gajinya, ya, dan juga soal makan minum pembantu tersebut. Jadi mungkin seronok juga lah isteri-isteri dengar pada petang ni, dengar tu bang, ya, Ustazah kata kena sediakan pembantu. Tapi tolong, ya, kita faham bahawa ini bergantung dengan kemampuan di pihak suami dan juga kebiasaan kehidupan seorang isteri itu daripada dia kanak-kanak, remaja, ya, dewasa dan sebagainya. Apapun, ya, Ustazah melihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa, ya, betapa indah dan cantiknya Islam. Ya, dalam kehidupan berumah tangga tu, moral yang kita nak faham daripada ini adalah bagaimana seorang suami berperanan untuk membantu, meringankan
tugas-tugas isteri. Sebab itu kadang-kadang bila kita sebut pembantu rumah, mungkin sebahagiannya faham, oh ni pembantu rumah yang permanent lah ni. Dia makna tidur sekali dalam rumah kita, ya, duduk makan sekali. Bukan begitu maksud Ustazah. Kalau sekiranya tuan-tuan mampu menyediakan pembantu rumah dalam bentuk seminggu sekali datang rumah, ya, tolong bersihkan longkang ke, ya, tolong lipat kain ke, tolong. Maknanya apa bentuk pertolongan yang boleh seorang suami lakukan untuk menolong meringankan beban isteri, itu merupakan ajaran Islam. Ya. Kalau tak mampu yang jenis ambil, sekarang dah mahal Siti, ya. Sampai 7-8 ribu dah. Tapi tak boleh yang seminggu sekali. Ya, bagilah hari Ahad tu isteri kita ni rehat, ya, biarlah dia pergi spa ke, ya, biarlah dia masaj ke, bagilah hak untuk tubuh badan dia. Ini merupakan di antara ciri-ciri suami yang sangat baik dan sangat disayangi oleh isteri juga. Ya, dan ini bukan pandai Ustaz cakap ni, ya. Ini adalah sebahagian daripada ajaran agama kita. Walau bagaimanapun, kalau kita merujuk kepada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk anak-anak, ya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah sendiri contohnya pernah mengadu kesusahan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak minta ada pembantu rumah. Tapi bagaimana jawapan daripada baginda Nabi? Nabi menjawab, bagaimana jika aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik untukmu wahai Fatimah daripada seorang pembantu, iaitu kamu bertasbih kepada Allah 33 kali, kamu bertahmid 33 kali, kamu bertakbir kepada Allah 33 kali. Hal itu adalah lebih baik bagi kamu dari mengambil pembantu rumah. Ini ada juga, ya. Maknanya adalah juga di sini, kalau boleh bersabar, ya, dan sebagainya, sebab sebenarnya ini terkait dengan soal Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, orang yang susah diuji oleh Allah dengan kesusahan, ya, kemiskinan, sudah pastilah membebankan di pihak Sayyidina Ali, ya, pihak suami, kalau ada pembantu rumah dan sebagainya. Jadi kalau suami kita tak boleh nak menyediakan pembantu rumah pun, janganlah kita merungut, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita dah bergaji besar, boleh sediakan sendiri, boleh tolong bayarkan gaji dan sebagainya, ada baik yang kita bertolak ansur jugalah. Ini khusus untuk meringankan juga tubuh badan kita sendiri. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, moral daripada apa yang saya cerita sebagai mukadimah ini ialah, ya, pentingnya seorang suami memahami bahawa Islam sangat menganjurkan untuk para suami, ya, mencari mekanisme yang boleh membantu meringankan tugas isteri. Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai contoh, ya, bila mana tidak menyediakan pembantu rumah, tapi dalam sejarah yang kita baca, Sayyidina Ali merupakan salah seorang contoh suami-suami yang sangat ringan tangan. Ya, turun ke dapur sekali, tolong gilingkan tepung, jadikan roti dan sebagainya. Ini sebahagian daripada rutin Sayyidina Ali menolong isteri di rumah. Ya, apapun bila kita membantu meringankan tugas isteri, ya, dengan menyediakan seorang pembantu, sama ada sekali sekala, mingguan, bulanan, ataupun sepanjang masa pun boleh, ya. Sebab kita kena tahu, untuk seorang isteri tu dia ada hak tubuh badannya, hak sosialnya, dia kena juga bergaul, ya, dengan keluarganya, dengan adik-beradiknya, dengan masyarakat, dengan rakan-rakan masjidnya, ya, dan ada hak kesihatannya juga. Dan benda ini Ustazah menjiwailah, ya, macam mana tugas seorang isteri, sama ada isteri ini bekerja ataupun tidak bekerja. Kita sebut je lah, ya, secara istilah je lah tu, kita kata, oh, isteri saya tak kerja, tapi yang tak kerja di rumah tu 24 jam pun tak berhenti kerja juga. Ya, ada je benda nak buat. Betul. Ya, dan kalau kita dah rasa duduk rumah, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahulah. Tak pernah habis, Masya Allah. Betul. Satu kerja yang tak akan habis. Kalau boleh berjabat tu adalah time in time out dia. Ya, tapi di rumah Allah, tak ada. Ya Tuhan, ada saja. Kak Ustazah, ya, mengucapkan tahniah. Ustazah kenal beberapa keluarga, yang suaminya, walaupun isterinya itu suri rumah tangga, ya, suri ummah, ya, menjaga anak-anak dan sebagainya, tapi alhamdulillah suaminya, ya, bawa datang pembantu rumah 2 kali seminggu, khusus untuk kerja-kerja yang berat-berat. Ya, sebab bagi seorang isteri ni, bagilah sikit kelapangan, kerehatan, ya, bagilah dia masa untuk beramal ibadah, sempat nak mengaji Quran. Itu pun dia punya ketenangan tu nanti, auranya itu adalah faedah kepada suami dan juga anak-anak dalam rumah tangga tersebut. Ya, dan itu sebagai mukadimahnya Siti, ya, tentang
pembantu rumah ini dalam pandangan Islam. Jadi sekarang hari ini ramailah yang ambil pembantu rumah. Ya, sama ada ambil pembantu rumah datang rumah ataupun kita mengharapkan bantuan orang lain juga dengan menghantar anak-anak kita yang kecil, contohnya ya, yang masih bersekolah, tolong jaga di rumah pengasuh, di nursery dan sebagainya. Maka ustazah rasa ya perlu memberikan sedikit pandangan supaya kita jangan terlepas pandang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, berurusan dengan pembantu ini, berurusan dengan orang-orang yang menolong kita ini, ya, ini adalah satu urusan yang dipandu oleh agama kita Islam. Ya, bukan ikut suka hati kita je, rasa nak marah-marah, rasa nak baik-baik, ya, dipandu. Dan ini ada beberapa tips harmoni lah, ya, untuk mengharmonikan hubungan majikan dan pembantu rumah, ya, yang ustazah dapatkan daripada pandangan pakar-pakarnya juga, ya, dan lebih-lebih lagi daripada pengalaman sendiri juga. Ya, jadi insya-Allah sebentar lagi Siti ustazah akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita buka sekarang gelanggang talian kita 0362051500. Okey, ataupun cara kedua untuk interaksi dengan ustazah, boleh like kami di Facebook ikim.fm, ataupun cara ketiga anda boleh SMS, ya, typekan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Kita lihat seketika ustazah dan para pendengar. Kita akan kembali lagi selepas ini. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maka membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di pasaraya Aeon Bake dan Maidin dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 0162320050 atau 0162320500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Okey, kembali kita saat ini. Soalan dari saya dulu, Ustazah. Ya, silakan. Okey, saya pernah dengar, ya, para pendengar, Ustazah, ada orang kata istilah nak sebut pembantu rumah ni, kita kena sebut orang gaji, ataupun kita sebut pembantu bibik. Tak sesuai, kena sebut pembantu rumah. Apa gelaran yang sebaik-baik ini? Seolah-olah dia sebut macam orang gaji tu macam orang suruhan, ya. Padahal dia pun manusia juga yang ada hati dan perasaan. Sebab kita tengok bukan semua majikan yang melayan pembantu rumah itu seperti mana melayani keluarga. Dia melayan seolah-olah macam seperti title seorang hamba. Yes, gelaran sebaik-baiknya apa Ustazah? Nak panggil bibi ke nak panggil apa? Sebenarnya walaupun kita namakan tajuk kita bibi bibi sajalah kecil. Sajalah, ya. Bukanlah mesti kalau pembantu tu dipanggil bibi. Tengok jugalah kesesuaiannya, tuan. Okey, kembali kita saat ini. Soalan dari saya dulu, Ustazah. Ya, silakan. Okey, saya pernah dengar, ya, para pendengar, Ustazah, ada orang kata istilah nak sebut pembantu rumah ni, kita kena sebut orang gaji, ataupun kita sebut pembantu bibik. Tak sesuai, kena sebut pembantu rumah. Apa gelaran yang sebaik-baik ini? Seolah-olah dia sebut macam orang gaji tu macam orang suruhan, ya. Padahal dia pun manusia juga yang ada hati dan perasaan. Sebab kita tengok bukan semua majikan yang melayan pembantu rumah itu seperti mana melayani keluarga. Dia melayan seolah-olah macam seperti title seorang hamba. Yes, gelaran sebaik-baiknya apa Ustazah? Nak panggil bibi ke nak panggil apa? Sebenarnya walaupun kita namakan tajuk kita bibi bibi sajalah kecil. Sajalah, ya. Bukanlah mesti kalau pembantu tu dipanggil bibi. Tengok jugalah kesesuaiannya, tuan-tuan, ya. Bibi ni dalam bahasa Jawa, kalau tak silap Ustazah, maksudnya makcik. Kalau kan orang yang mantu kita tu umur 19 tahun dipanggil bibi, kalau monconglah dia, ya. Apapun ketika mana nak menetapkan panggilan kepada pembantu kita tu, satu panggilan yang sesuai, yang menyenangkan, ya. Sebab ini benar-benar kemanusiaan. Betul. Ya. Dan pada Ustazah, mungkin dalam masyarakat kita, kita maklumkan dulu. Macam Ustazah pun cakap juga dengan pembantu Ustazah, ya. Macam mana boleh ke panggil bibi, ya. Selesa tak? Bibi tu maksud dia makcik, kan. Dan bila dia kata okey, tak ada masalah, so kita pun start panggil dia bibi. Ya. Tapi kalau ada juga yang Ustazah kenal dalam saudara mara Ustazah jugalah, dia tak panggil bibi, dia panggil makcik. Dia panggil makcik. So benda tu yang penting nak mewujudkan satu suasana yang menyenangkan. Orang nak kerja kita paling kurang 2 tahun. Betul. Kita panggil dia dengan satu panggilan yang sebenarnya panggilan yang membawa maksud satu double standard, ya, makna pandang rendah dan sebagainya. Jadi difahamkan panggilan bibi itu bukan panggilan pandang rendah, tapi panggilan maknanya di sana ada memuliakan, maknanya mendekatkan, macam ahli keluarga kita sendiri. Jadi
penting jugalah. Ya, terima kasihlah Siti dengan soalan tu. Zah pun tak terfikir nak cakap pasal tu. Ya, bagaimana dari sudut panggilan juga, bagilah panggilan yang menyenangkan. Dan tuan-tuan, Ustazah pernah melihat ya, seorang pembantu rumah semacam berubah air muka dia. Bila mana ada orang pula yang tanya, ini orang gaji ke? Ya, berubah air muka pembantu rumah tu masa tanya. Ustazah fikir istilah-istilah ni pun kita kena jaga jugalah. Ya, kadang-kadang benda tu tak menyenangkan orang. Dan bila sebut, oh ini pembantu saya, pembantu rumah, ini pengasuh anak-anak, benda tu lebih lembut. Dan kita orang Melayu ni ya memang diajar sangat dengan budi bahasa yang tinggi. Jadi soal tips tadi Siti ya. Yang pertama sekali, Ustazah meletakkan yang pertama ialah istikharah. Ya, kalau orang kata lama macam nak pilih jodoh lah pula. Tuan-tuan, Ustazah fikir pembantu rumah ni, khususnya nak bawa masuk dalam rumah kita sekali ni, ini adalah satu komponen yang sangat penting dalam keluarga kita. Ya, kalau kita ambil gambar pun patut 5 orang je masuk bibik 6 orang ya, maknanya dah jadi sebahagian daripada ahli dalam rumah tersebut. Sama ada kita nak setuju tak setuju jadi ahli keluarga ke, tapi dah duduk dalam rumah tu. Maka membawa orang yang kita tak kenal latar belakangnya, kita tak tahu siapa dia yang sebenarnya. Daripada awal kita pun tak tahu, dan kita tak menyangka yang buruk-buruk, tapi kita memang tidak tahu. Maka sesuatu yang sangat tidak pasti dan tidak jelas ini, ya, satu jalan yang terbaik ialah dengan kita beristikharah. Ya, dan Nabi SAW menjamin tidak pernah rugi orang yang melakukan istikharah, dan malanglah orang yang meninggalkan istikharah. Janganlah kita pilih yang malang tu. Ambillah yang tidak pernah rugi tu. Siapa dia? Orang yang istikharah. Bukan payah sangat pun datang ejen ke siapa ke bagi gambar 10 gambar ya. Ni zaman-zaman Ustazah dululah. Ya, bagi gambar 10 gambar, kita pun tengok, ya Allah ya Tuhanku, bukalah pintu hatiku ya Allah, ya pada orang yang Engkau redha untuk menjadi pembantuku. Ya, yang aku boleh berbuat baik dengan dia, dia pun boleh buat baik. Jadi Allah bukakan semua tu, dipermudahkan oleh Allah, insya-Allah, dengan jalan kita meletakkan tawakal kita penuh pergantungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab kenapa perlu istikharah tuan-tuan? Ini melibatkan soal rumah tangga kita. Ya, soal kita suami isteri, soal pendidikan anak-anak dan sebagainya. Ya, maka sangatlah perlu untuk kita beristikharah. Kalau ya jangan pula isyak tak solat, istikharah je solat. Konon nak ambil bibik ya. Tapi maknanya bermula dengan sikap kita lah. Yang memang kita dekat dengan Allah ya, dan Ustazah yakin dan percaya seperti mana hadis yang menyebut ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga titah perintah Allah, Allah jaga urusan kamu. Allah jaga diri kamu. Semua. Sampai termasuklah yang melibatkan soal pembantu dan sebagainya. Ya, walau bagaimanapun tuan-tuan, ya Ustazah pun kena cakap benda ni bukan muktamad lah daripada Ustazah. Bukan maknanya kalau orang tu baik mesti akan dapat bibi yang baik. Ada juga orang yang diuji oleh Allah dengan pembantu yang sungguh menyakitkan hati, pembantu yang khianat dan sebagainya. Itu juga sebahagian daripada ujian hidup. Ya, ada pun orang yang dikurniakan oleh Allah pembantu yang baik. Ini merupakan satu kurniaan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ya, pandai-pandailah kita bersyukur. Orang yang diuji dengan pembantu yang kadang-kadang khianat dan sebagainya, harap bersabar. Ya, ada penghapusan dosa kita di situ. Mungkin Allah angkat darjat dan sebagainya. Apapun, yang pertama Ustaz letakkan istikharah, tanya dengan Allah. Ya, jangan tanya ejen je. Ejen pun tak tahu, ejen pun main ambil gambar je kan. Ya, dapat duit dia. Ya, saya. Tapi bertanya dengan Allah. Kerana ini urusan yang besar yang melibatkan soal rumah tangga, suami isteri dan anak-anak kita juga. Yang kedua tuan-tuan, biarlah keputusan untuk mengambil pembantu rumah ini mendapat kesepakatan suami isteri. Kadang-kadang yang berianya isteri je. Ya, suami tak nak, ya abang tak suka, dia kata terganggu privasi kita. Jadi biar settle kat situ dulu. Ya, jangan dalam keadaan suami kita separuh hati kita dah ambil pembantu rumah. Dalam keadaan isteri separuh hati kita dah ambil pembantu rumah. Sebab kalau tidak ada kesepakatan suami isteri, dia akan memberi kesan juga kepada layanan terhadap ataupun keselesaan, keharmonian rumah tangga itu sendiri. Dan bila ada kesepakatan tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia mudah. Maknanya suami isteri ni boleh sepakat. Okey, apa syarat-syaratnya bang kita nak ambil pembantu rumah ni? Kita lah meletakkan syarat dia.
Dan kita jangan terlampau terdesak sangat sampai tak kira lah bang, asalkan orang ambil je lah, kita katakan. Jangan terdesak sangat pula. Letakkan syarat-syarat yang munasabah. Ya, syarat tu juga nak diletakkan biar sesuai juga dengan panduan daripada agama, ya, panduan daripada Islam. Di antara syarat yang Ustazah fikir terlalu penting sebenarnya untuk kita jadikan sebagai kriteria utama mengambil pembantu rumah. Yang kedua ialah yang pertama ialah soal Muslim. Ya, dia seorang yang Islam, ya, agamanya. Yang kedua dari sudut akhlaknya. Akhlak tu kita mungkin payah nak tengok dulu sebab tak kenal mana tahu akhlak baik tak baik. Tengok tutup aurat ke tidak. Walaupun mungkin ada orang kata lah Ustazah, tutup aurat pun turut perangai. Tuan-tuan, turut perangai tu bukan salah tutup auratnya. Ya, buruk perangai tu salah yang lain-lain. Tutup aurat tak salah. Ya, tutup aurat ni benda yang datang daripada Allah. Jadi kita boleh agak-agak tengok tutup aurat. Tengok juga tahap kebersihannya. Sekali datang dah tahu tengok kuku. Ya, tengoklah tahap kebersihan ni. Kalau kuku merah, hijau apa semualah ada bawah kuku tu. Yang ini kena berhati-hati juga lah tuan-tuan, sebab sikap ni payah nak ubah juga ambil masa. Dan kalau Ustazah pula dulu masa nak letakkan syarat, Ustazah memilih orang yang tidak ada komitmen. Maksud Ustazah ni komitmen yang besar kepada keluarga di kampung halaman mereka. Sebab ada pengalaman Ustazah mengambil isteri yang maknanya dia isteri kepada seseorang, suami dia dekat Indonesia. Daripada hari pertama datang tu menangis dah, pagi petang siang malam menangis. Dia menangis kat luar, Zah menangis dalam bilik, ya. Sebab apa Zah kata Symak ni nak kerja ni menangis semua orang ni kan, ya. Sebab dia kerinduan. Dan kita pun jangan terlalu kering sangat hati kita ni, sebab seorang isteri kan kalau dah kerja 6 bulan, ya, setahun, ya Allah, agaknya rindu sungguh dengan suami dia. Dan dari sudut fitrah tuan-tuan, biologik, ya, seksual dan sebagainya, benda tu kena dipertimbangkan. Jadi memang Ustazah berdoa sangat, ya Allah, bagilah aku seorang pembantu rumah ni yang komitmen dia tu agak kurang. Jadi kalau dapat yang ibu tunggal ke, ya, yang maknanya dah berpisah ke, ataupun yang dah tua sikit, umur dah usia 40, sebab kita bukan nak bagi kerja yang berat-berat pun. Yang pentingnya ada orang yang tolong tengokkan jugalah rumah kita bila kita tiada di rumah. Jadi Alhamdulillah, ya, dengan syarat-syarat yang kita letakkan itu, dan dengan istikharah tadi, Ustazah fikir insya-Allah Allah akan mudahkan juga jalan untuk mendapat pembantu rumah yang baik. Dalam masa yang sama, kesepakatan suami isteri juga melihat kepada suasana dalam rumah tersebut. Tengok kat rumah kita ni sesuai tak nak ada pembantu. Jadi rumah yang ada 2 bilik, nak ambil pembantu duduk dalam rumah, ini tak berapa sesuai tuan-tuan. Nak letak mana pembantu rumah kita? Sedangkan dalam Islam paling kurang pun sesuainya biarlah bilik kita 3. 1 bilik untuk mak ayah, 1 bilik untuk anak perempuan, 1 bilik untuk anak lelaki. Habis tu kalau biliknya 2, mana nak letak pembantu rumah? Jadi benda ni pun kena dilihat juga dari sudut rasionalnya untuk kita mengambil pembantu rumah duduk bersama-sama dalam keluarga kita. Kalau kita rasa tak bolehlah duduk sekali, yang ini mungkin kita mengambil alternatif yang lain. Dia dapatkan bantuan tenaga pengasuh, di nursery dan sebagainya. Itu 2, ada lagi 20 tak silap, ya. Jadi mungkin ada soalan barangkali Siti daripada Facebook kita. Okey, baik, kita tengok pandangan yang pertama. Nur Azaziah Wan Aziz, terima kasih. Katanya sedang mendengar. Okey, saya pun bekerja sebagai pembantu rumah juga di Putrajaya, dan saya orang Kuala Besut, dan saya memang suka kerja sebagai pembantu rumah. Mungkin Puan Nur ni betul dapat majikan yang sangat penyayang. Okey. Baik, berikutnya. Okey, Maisara Sharif kata, saya mendapat khidmat 3 setiausaha rumah, iaitu pembantu rumah lah. Dia panggil setiausaha. Itulah istilah saya pada bibik saya, dipanggil setiausaha. Okey, Alhamdulillah semua sekretari dia tu memudahkan urusan kami sekeluarga dan menyayangi anak-anak kerana saya sering memohon petunjuk Allah dan solat hajat serta berdoa mohon dari Allah supaya mendapat pembantu rumah yang beriman dan ikhlas. InsyaAllah mudah-mudahan berterusan dengan iman ni. Alhamdulillah. Okey, baik. Minggu depan kita akan bawa tajuk ni untuk episod kedua kan. Okey, mungkin di awal ni Ustazah boleh kongsikan apa lagi sebagai majikan syarat-syarat ataupun kriteria yang kita perlu ada untuk memilih seseorang itu untuk mengambil sebagai sekretari kita. Pinjam tu kan, apa kata Puan Masyarah. Alhamdulillah, ya. Yang ketiga, pada Ustazah, seorang majikan dia kena menunjukkan tahap kematangan yang tinggi. Sebab kadang-kadang orang muda-muda yang ambil pembantu rumah ni kan Siti kan. So bila kadang-kadang kita menunjukkan tahap kematangan yang rendah tu, itu yang jadi konflik dengan pembantu rumah. Maksud Ustazah macam ni,
bila kita matang, kita tak ada buat jenis perangai pergi kat dapur sorang-sorang cubit bantu rumah kita, contohnya lah. Ataupun bila suami kita tak ada, kita pergi kat dia, kita pun angkat-angkat lah cari kita macam ni. Tuan-tuan tak nampak macam mana gaya Ustaz buat kan? Maknanya kita tunjuk, maknanya kita ada buat satu sikap lain di belakang orang lain. Maknanya yang ini hanya pembantu rumah je yang tahu. Ini pada Ustaz tak matang. Ya, orang yang matang tu kalau ada benda, ada isu, ada benda nak tegur, so panggil baik-baik. Ini apa ni, saya ada nak cakap, kakak ada nak cakap sikit dengan bibik ni, contoh. So benda tu sebenarnya meninggikan nilai kita balik semula. Kita tak menjadi macam seorang yang sangat ditakuti. Apakah kita nak pembantu kita takut dengan kita? Sebab apa? Dia tak boleh menjangkakan apa pula lepas ni yang majikan dia akan buat di belakang orang lain. Dan pada ustazah ini di antara sikap yang tidak matang. So bila kita matang, kita tahu, kita boleh menjelaskan apa bidang tugas dia. Kita boleh berurusan dengan dia dan dia hormat dengan kita, kerana ini bukan jenis orang yang yang hipokrit, ataupun orang yang tidak menyenangkan. Dan ustazah melihat bila terlalu muda, contoh kadang-kadang pasangan suami isteri tu umur 20-an ambil pembantu rumah, mereka nak berurusan dengan pembantu rumah tu dengan sifat yang kebudak-budakan, keanak-anakan. Jadi ini pun di antara perkara yang kena diberikan perhatian juga oleh majikan-majikan. Yang keempat ni berkait begini, tuan-tuan. Ustaz dengar orang cakap macam ni. Saya tak nak buat baik dengan bibik saya ni. Saya tak nak, nantikan dia ni atas kepala. Buat baik sekarang, bagi-bagi muka, lepas tu sekarang. Okey. Ustazah nak baiki sikit kenyataan tersebut. Jangan salahkan kebaikan. Kebaikan tak pernah salah. Orang yang berbuat baik kerana Allah akan dibalas oleh Allah. Kalaupun lepas pada tu bibik tu ada buat tak baik dengan kita, itu bukan kerana kebaikan yang kita buat pada dia, tetapi mungkin ada lompong-lompong yang lain di sana sini. Jangan jadikan kebaikan yang kita buat sebagai punca kepada benda yang tidak baik. Sebab yang keempat ini Ustaz tulis kat sini, berbuat baiklah kerana Allah. Sebab ada orang buat baik Siti, tuan-tuan, tapi bukan kerana Allah. Dia buat baik sebab apa? Tak nak bagi bantu rumah dia naik atas kepala. Itu tujuan dia buat baik. Kenapa dia buat baik? Supaya nanti dia tak mencuri duit kita. Kenapa dia buat baik? Supaya nanti dia tak cubit anak kita. Ustazah fikir ini buat baik dalam kerangka yang terlalu rendah dia punya nilai. Tapi berbuat baik kerana Allah. Allah melihat macam mana kita buat dengan pembantu rumah kita. Tuan-tuan, Rasulullah SAW dan para sahabat sendiri ada banyak pengalaman dengan pembantu, dan Nabi menunjukkan bagaimana Nabi melayan para pembantu. Walaupun pada ketika yang Nabi senang ataupun Nabi tidak senang dengan sikap pembantu tersebut, tapi Nabi sentiasa berbuat baik dengan pembantu. Malah kalau tak silap ustazah, dalam khutbah-khutbah terakhir Nabi SAW, disebut tentang berbuat baiklah dengan pembantu. Buat baik dengan pembantu, sebab mereka ini adalah manusia seperti mana kita. Layanlah mereka atas dasar kemanusiaan. Jangan menyalahkan kebaikan yang kita buat. Kadang-kadang tuan-tuan, benda tu mungkin kecil bagi sebagian orang, tapi kadang-kadang dia besar sebenarnya. Soal kalau kita menyuruh pembantu kita, ustazah, mungkin kalau suruh pembantu tapi tak ada perkataan tolong, saya rasa bersalah. Kita kata gosok baju, tutup pintu dapur. Kalau tak adalah perkataan tolong tu, saya rasa macam tak kena. Dia rasa macam, ya Allah, teruknya aku bagi gaji berapa ratus sangat pada bibik tu, aku buat dia suka hati je macam mana. Ustazah pernah dinasihatkan oleh adik-beradik ustazah sendiri, bila ada isu-isu pembantu rumah ni. Pernah salah seorang kakak sebut, dia kata, dek, kita bagi kat pembantu rumah kita tu 100, ingat 500 je. Tapi kita harapkan dia memberikan seluruh ketaatan dan kehidupan daripada kita. Kita bagi 500 je. Kita ambil segala kebebasan dia, segala macam. Cuba kita fikir, Allah berikan kita macam-macam, seluruh kehidupan kita Allah berikan. Tapi kadang-kadang ada juga lalai kita. Kita pun semayang pun kadang-kadang bukan khusyuk sangat pun. Kita pun banyak juga kecuaian dan sebagainya, dan Allah Maha Pengampun. Allah mengasihi, memaafkan kita. Ambillah sifat dan nilai-nilai tersebut. Jadilah pembantu rumah yang penyayang, yang pengampun, yang pemaaf. Janganlah kerana berapa ratus sangat yang kita bagi, kita nak ambil seluruh kehidupan dia duduk bawah tapak tangan kita ni. Kita nak pulah-pulah ke suka hati kita. Kasihan ni tuan-tuan. Allah menilai.
Ya, dan kalau kita berbuat baik tak pernah akan kecewa. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Ya, yang kebaikan tu akan dibalas dengan kebaikan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia buat khianat juga atas kebaikan kita, jangan risau. Orang yang buat khianat, orang yang buat zalim, orang yang berbuat jahat, jahat juga pasti akan dibalas dengan kejahatan. Kita tak pernah rugi orang yang berbuat baik. Okey, baik, ada soalan dari pendengar kita. Okey, Nur Muhammad Adli tanya, mohon Ustazah perjelaskan tentang siapa dan peranan yang bernama Mariatul Kibtiyah di zaman Rasulullah SAW. Baik, tentang Mariatul Qibtiyah di zaman Nabi SAW, ya, yang merupakan pengasuh juga, ya. Jadi kalau ikut kepada Maria Qibtiyah yang kemudiannya yang pernah menjadi hamba, ya, tapi dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Maria, wallahu alam, Ustazah pun tak pasti apakah Maria ni merujuk kepada isteri Nabi SAW, ya, yang sebenarnya merupakan seorang hamba, tetapi subhanallah, ya, Allah menunjukkan bagaimana kemerdekaan yang Allah berikan dengan jalan perkahwinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malah, ya, Allah mengurniakan seorang cahaya mata, ya, dengan Maria Al-Qibtiyah ini. Kalau kita baca kisahnya, ya, Ustaz pun pernah baca kisahnya, seolah-olah, ya, Allah nak bagi satu isyarat kepada seluruh manusia ini tentang harga kebebasan, kemerdekaan, dan bagaimana Allah mengangkat seseorang yang sebenarnya dulu merupakan seorang hamba, tapi merdeka dengan jalan perkahwinan tersebut, malah dengan dialah juga, ya, Allah mengurniakan cahaya mata yang mengubat sungguh kedukaan Maria ketika mana sebelum berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Maria Qibtiyah yang merupakan, ya, isteri Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa lagi, ya, pandangan daripada Ustazah. Ketika mana kita ada pembantu rumah, tolong berikan mereka tempoh yang logik, ya, untuk proses penyesuaian dan bidang tugas mereka. Betul. Bagi tempoh yang masuk akal sikit. Sebab kita ni kadang-kadang sehari tu kan kita nak test, nak tengok dia ni reti ke tak reti, ya. Ya Allah, ya Tuhan, memang kadang-kadang ada sebahagian daripada pembantu yang sangat asing dengan kehidupan majikan dia. Kemewahan, ya, segala peralatan dalam rumah tu. Jadi berikan tempoh yang munasabah. Ya, pada Ustazah 3 bulan adalah tempoh yang munasabah. Dalam tempoh 3 bulan, lapangkanlah hati. Bertemu dengan benda yang dia tak pandai, dia tak mahir dan sebagainya, tuntunlah dia dengan cara yang baik. Ya, insya-Allah jangan terlalu prejudis sangat. Kita boleh berhati-hati, tapi jangan sampai buruk sangat sangkaan kita kepada pembantu rumah yang sebenarnya kita ni berharap dengan pembantu rumah ni nak tolong jagakan rumah kita, nak tolong tengokkan anak-anak kita bila mana kita tidak ada. Dan Ustazah ada beberapa contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bagaimana seseorang yang Ustazah kenali, dia selalu dapat bibit reject shop ni. Bibit reject. Makna bibit reject ni maknanya dah majikan yang tu tak nak dah. Tinggal berapa hari lagi, tinggal masa je ejen nak hantar balik ke negara asal, ya. Tetapi ada seorang hamba Allah yang Ustazah kenal ni, kebanyakannya bibit reject lah yang dia ambil, ya, sebab bayarannya pun tak mahal sangat, ya. Sebab maknanya majikan awal tu tak nak. Tapi Ustazah perhatikan sudah 2-3 orang yang reject, tapi bila duduk dengan hamba Allah ini, alhamdulillah menyenangkan. Menyenangkan. Kadang-kadang Ustazah pun suspend juga, ya, orang tu ambil yang reject, katanya ada kes mencuri lah, ya, ada kes dengan orang lelaki lah dan sebagainya. Tapi akhirnya alhamdulillah, ya, ditrain 3 bulan, dimaklumkan latar belakang keluarga ni macam mana, apa yang saya suka, apa yang saya tak suka, ya, tolong amanah, Allah melihat, ya, saya takkan balas kalau tak amanah, saya pun tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Jadi dia punya approach tu, akhirnya tuan-tuan, ini Ustazah lihat sendiri, akhirnya dengan approach yang baik, menyandarkan dengan Allah, ya, dan sebagainya, alhamdulillah, yang dikatakan reject tu, tapi boleh jadi seorang pembantu yang menyenangkan di rumah sahabat tersebut. Ya. Dan dalam tempoh kita nak proses penyesuaian ni, tolong elakkan ayat-ayat yang semacam menghina.
Alah takkan dah tu pun tak reti. Tak ada ke masing-masing kat rumah dulu? Ya, ayat-ayat yang macam menghina ni elakkan. Sebab dasarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah dasar kemanusiaan. Ya, dan ustazah sebenarnya ada sedikit pengalaman, ya, baru-baru ni hari raya alhamdulillah dapatlah ya, dengan izin Allah tu dapat bawa anak-anak ziarah keluarga pembantu rumah. Ya, non jauh di Majalengka, Jawa Barat. Ya, tak silap Jawa Barat ke? Jawa Barat. Jadi daripada Bandung tu kami naik kereta menempuh siang sampai ke malam. Ya, jalan darat, memang jalan darat lah, tapi makna daripada tanah rata sampai tanah berbukit, lereng bukit dan segala macam lah, masuk hutan keluar hutan juga. Ya, nak menyampai ke rumah yang sangat jauh, 7 jam perjalanan. Ya, campur dengan sesat. Dalam sebuah kereta, penuhkan satu kereta tu semata-mata nak pergi ziarah silaturahim dengan keluarga pembantu rumah yang telah berkhidmat ya hampir 13 ke 14 tahun. Jadi memang masa tu anak-anak pun kata ada dia pergi ke mana ni jauh ni kan, sebab asing lah tempat orang kan. Tapi sampai malam tu, dan pada ustazah bersyukur sangat. Ya, walaupun dah berbelah-belah tahun tapi dapat juga akhirnya pergi ziarah. Sebab bila kita pergi ziarah, pergi terus ke kampung, ke rumah, tengok mana anak dia, mana cucu dia, mana mak ayah dia. Mak ayah masih ada, dah tua sangat. Kita tengok sendiri, dia sungguh mengubah perasaan ustazah ya terhadap pembantu rumah. Mungkin kita pun tak adalah buat tak baik ya pada pembantu rumah tu lah. Itu perasaan je kot ya. Tapi maknanya ada perasaan yang lebih luar biasa lagi, yang lebih lagi bila kita pergi sendiri. Tengok macam mana. Antaranya tuan-tuan, Ustaz tengok macam mana dia ada anak cucu dia. Jadi Ustaz tengok anak dia gosokkan baju dia ya. Padahal kat rumah Ustazah dia gosok baju kita orang kan ya. Anak dia gosokkan baju dia, anak dia buatkan air mak dia. Itu kan pembantu rumah kita tu mak kepada seseorang. Ya, pembantu rumah kita itu sebenarnya dihormati oleh anak-anak dia. Dia ada anak, dia ada cucu, dia ada mak ayah dia, dia disayangi oleh kaum keluarga dia. Tiba-tiba dia datang rumah kita buat sebarangan je, suka-suka je. Bila Ustazah melihat kan, ya Allah, anak dia gosokkan kain tudung dia. Masa tu dia nak balik dari ikut Ustazah kan, gosok kain tudung dia. Bila anak Ustazah nak bagi kain tudung dia pula untuk bagi pada bibik tu, saya kata jangan, biar Umi yang gosok. Sebab Ustazah fikir, ya Allah, jangan bagi anak dia tengok ya, sebab anak dia gosokkan baju mak dia. Janganlah sampai anak dia tengok kita suruh mak dia tu pula gosok baju anak-anak kita. Saya rasa macam tak apalah, kalau kat Malaysia lain lah kot ya. Tak tunjuk depan anak dia, tak apa, mari kita gosok sendiri ya. Sebab kita kena kita bila tengok tu tuan-tuan, kita tahu lah dia ada kehidupan dia. Dia ada kawan-kawan yang menyayangi dia, dia ada jalan-jalan tangga dia. Dia adalah manusia. Ya, manusia yang ada perasaan, yang ada kehidupan. Tapi kenapa bila dia datang rumah kita, lepas tu kita buat suka-suka hati, ya kita macam-macam lah. Ya, dalam masa yang sama Ustazah menghargai ramai juga rakyat kita, masyarakat kita yang bertimbang rasa, berbuat baik, alhamdulillah ya, mungkin segelintir kecil je lah. Ya, tapi untuk kita perbaiki tu boleh, baiki lagi. Dan bila duduk kat sana ya, suami Ustaz duduk dekat depan mak ayah dia. Mak ayah dah tua sangat. Setelah berbelah-belah tahun dia meninggalkan mak ayah dia, kami baru berkesempatan jumpa mak ayah dia untuk salam ayah dia, salam mak dia dan minta izin. Ya Allah, maknanya minta maaf ibu ya bapa sebab dah menggunakan khidmat anak dia sampai tak jumpa berbelah tahun dengan anak. Dia ada balik sesekali lah Siti. Maknanya mungkin seorang anak tu lebih sepatut duduk dengan mak ayah kan, tapi dia ada adik-beradik yang lain, tapi dia khidmat dengan kita. Ya, jadi ya Allah, rasa kesian sangat. Dan bila Ustazah nak balik nak meninggalkan airport Bandung tu, Ustazah memang tak sanggup nak tengok wajah anak-anak, cucu dia dan mak ayah dia, sebab air mata mereka bertakung. Bertakung air mata. Tapi biasanya pembantu rumah ni cekal hati dia. Pembantu rumah Ustazah tak bertakung pun air mata dia. Anak-anak cucu dia yang macam nak menangis ya. Dan Ustazah fikir macam tak nak tengok. Anak Ustazah kata apa, Umi dah lah tu, janganlah ambil bibik ni lagi, biarlah dia bersama dengan keluarga dia. Walaupun kami sayang sangat dengan bibik ni, tapi bila melihatkan, ya Allah, cukup-cukuplah kita duduk pujuk-pujuk dia kan, sudut kita lagi kan. Sebab tak sanggup nak tengok mata anak-anak, mata cucu yang macam tu je lah kehidupan ni. Dia cuma balik sekejap, kemudian dia berkhidmat. Jadi
bila melihat kepada keadaan itu, rasanya nilai kemanusiaan tu lebih tinggi. Dia tak mungkin nak menyakitkan hati. Kalau boleh nak menggembirakan hati dia. Sebab dia kehilangan sesuatu. Dia kehilangan keluarga dalam berapa masa. Malah tuan-tuan dan puan-puan Siti, Ustaz teringatlah pula ni. Dia pernah, mungkin 10 tahun dulu lah, Ustaz pernah tengok satu filem Filipina. Sebab kawan yang suruh tengok. Dia kata best cerita ni, cerita tentang pembantu rumah. Kalau tak silap tajuk dia Anak. Bila saya tengok cerita tu, ya Allah ya Tuhan, ya, air mata keluar, macam memang basah kuyuk betul lah. Sebab Ustazah betul-betul dapat rasa, ya Allah, inilah konflik dalam jiwa seorang pembantu rumah. Khususnya yang terpaksa meninggalkan kaum keluarga, tanah air mereka, kampung halaman mereka untuk pergi bertahun-tahun nak cari duit sikit ni. Kemudian bila balik ke rumah, keluarga petikaikan. Suami dia curang. Anak-anak kata mak ni tak bertanggungjawab. Biarkan anak-anak duduk dengan nenek. Itu cerita dalam filem Anak tu lah. Yang Ustazah fikir berjaya sangat cerita Filipina tu dalam menggambarkan emosi seorang pembantu rumah yang terpaksa hijrah, ya, demi untuk mencari sesuap nasi ni. Jadi banyaklah benda-benda yang membantu, ya, untuk kita ni fikirlah sikit dari sudut kemanusiaan, ya, dan yakin dengan Allah. Tak pernah rugi orang yang berbuat baik. Kalau dia nak buat khianat, dia nak buat tak baik, Allah menjaga kita. Allah bersama-sama dengan kita. Okey, jujur ni saya tak sempati pula untuk tidak meraihkan pertanyaan Rashid Razman. Ustazah 2 minit Ustazah. Okey, isteri saya bekerja serta mempunyai 2 orang anak. Selepas mengambil seorang pembantu rumah, isteri saya berubah mengabaikan tanggungjawab terhadap suami dan outsource tugas keibuan kepada pembantu rumah. Dan isteri saya suka memberi layanan yang buruk terhadap pembantu rumah, dan dia kata takut, macam saya katalah, takut buat baik sangat dipijak kepala kita. Dan bagaimana saya nak nasihatkan isteri saya ni? Baik, sebagai suami, tuan memang kena nasihatkan isteri. Ya, suami ni ada peranan sebagai pendidik. Sebab itu seorang suami ni memang kena perbaiki sangat diri supaya ketokohan suami itu dapat dirasakan. Benda ni bukan buat-buat. Kalau kita memang betul-betul ada, maknanya ada apa yang kita kata, wibawa lah sebagai seorang suami, dan ia kena dinasihatkan. Dan Ustazah juga menjadikan medium IKIM ni sebagai medan untuk menasihatkan juga para isteri. Ya, kalau kita dah ada pembantu rumah, maknanya layanan pada suami tolong first class lah. Ya, sekurang-kurangnya banyak benda dah yang kita sama-sama tolong membantu dengan pembantu rumah. Dan memang isu tentang pembantu rumah ni banyak benda nak disebut. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Sebab sikap anak-anak juga, keluarga juga, bila ada pembantu rumah jangan jadi pemalas pula. Ya, jadi ada beberapa pendidikan yang penting yang kita kena faham, walaupun kita memiliki seorang pembantu rumah. Wallahualam. Kita jumpa minggu depan, insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya teringat kata-kata ni, Datuk Seri Rafila Aziz rasanya, katanya walaupun dia pembantu rumah dan walaupun dia berpangkat seorang menteri, dia takkan manjakan anak lelaki dia, bilik tidur kemas sendiri walaupun pembantu rumah. Bagus sangat. Kita akan sambung. Baik, terima kasih banyak Ustazah Nur Hafizah Musa untuk segmen kita Usrati. Sambung BBOB bahagian kedua minggu depan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Rancangan ulangan itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Nur Hafizah Musa dan diterbitkan oleh Siti Rohani Surani. Untuk mengikuti siaran langsung rancangan Usrati, dengarkan setiap hari Khamis jam 5.15 petang hanya di IKIM FM. Assalamualaikum. This is Naeem Muhammad. This is Abdul Malik Ahmed. And Joshua Salam. But together we are Native Deen. You're listening to IKIM FM. Pilihan utama anda. On the first day of the Hajj, pilgrims sweep out of Mecca toward Mina, a small uninhabited village east of the city. As their throngs spread through Mina, the pilgrims generally spend their time meditating and praying, as the Prophet did on his pilgrimage. During the second day, the 9th of Zulhijjah, pilgrims leave Mina for the plain of Arafat for the wukuf, or the standing, the central rite of the Hajj. As they congregate there, the pilgrim stance and gathering reminds them of the Day of Judgment.
Some of them gathered at the Mount of Mercy, where the Prophet delivered his unforgettable farewell sermon, enunciating far-reaching religious, economic, social and political reforms. These are emotionally charged hours, which the pilgrims spend in worship and supplication. Many shed tears as they ask Allah to forgive them. On this sacred spot, they reach the culmination of their religious lives as they feel the presence and closeness of a merciful God. The Prophet is reported to have asked Allah to pardon the sins of pilgrims who stood at Arafat and was granted his wish. Thus, the hopeful pilgrims prepare to leave this plain joyfully, feeling reborn without sin and intending to turn over a new leaf. Just after sunset on 9th Zulhijjah, the mass of pilgrims proceeds to Muzdalifah, an open plain about halfway between Arafat and Mina. There, they first pray and then collect a fixed number of small pebbles to use on the following day. Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili lahir pada tahun 1939 di Alurustar, Kedah. Bapanya Syekh Abdul Qadir berasal dari Mandiling, Indonesia dan berhijrah ke Malaysia ketika berusia 14 tahun. Pendidikan awal Syekh Muhammad bermula di Madrasah Darul Ulum, Makkah yang diasaskan rakyat Malaysia dan Indonesia. Beliau kemudian mendalami ilmu dengan bimbingan bapanya selama 7 tahun di Masjidil Haram. Syekh Muhammad merupakan salah seorang dalam kumpulan pertama yang diterima masuk ke Universiti Islam Madinah